Dia tak mudah termakan dengan kata-kata yang indah. Dia lebih suka dengar dua belah pihak. Maka An-Najasyi pun respon. Baiklah, kalau macam tu aku perlu dengar daripada sebelah pihak lagi, orang Islam. Aku tak boleh dengar satu belah pihak juga. Maka An-Najasyi pun minta supaya orang Islam datang menghadap. Dia nak dengar daripada orang Islam. Sahabat-sahabat mula resah, tuan-tuan. Maka sahabat-sahabat pun lantik seorang di kalangan mereka yang bernama Ja'far, sepupu Nabi, untuk cakap dengan An-Najasyi bagi pihak sahabat lah. Maka keesokan harinya Ja'far datang menghadap bersama dengan orang Islam. An-Najasyi pun tanya, wahai Ja'far, wahai orang Islam semuanya, betulkah apa yang mereka cakap ni? Tuan-tuan, kita tengok apa yang sahabat Nabi nama Ja'far, sepupu Nabi juga, dia ajak saya dan tuan-tuan semua macam mana kita nak berurusan kalau dalam situasi macam ni. Nabi ajak sahabat-sahabat untuk bercakap benar. Nabi ajak sahabat-sahabat Al-Quran. Maka Sayyidina Ja'far pun dengan kepatahannya, dengan amanahnya, dengan jujurnya dan penuh hikmahnya, dia pun menjawab. Tuan-tuan, saya baca. Ja'far berkata, wahai tuanku, betul Muhammad bawa agama yang baru. Betul. Dia mengaku, nampak tak? Dahulunya kami minum arak, berzina, yang kuat menindas yang lemah, suka membunuh. Tuanku, datang Nabi ini yang kami kenal dengan akhlak yang baik. Dia mengajak kami hanya untuk menyembah Allah, meninggalkan sembahan berhala yang tak mampu berkata apa-apa pun, yang tak mampu memberi manfaat malahan mudarat. Agama yang baru ini datang untuk mengajar kami hidup dalam keadaan aman dan damai, mengharamkan arak. Sayyidina Ja'far meneruskan ceritanya pada An-Najasyi dengan penuh hikmah. Tuan-tuan, An-Najasyi pun seronok, dia dengar seronok dan berkata, kalau macam tu, agama hampa ni samalah macam agama aku. Aku takkan serahkan hampa ni pada orang Mekah, pada utusan Mekah. Wahai utusan Mekah, hampa boleh balik. Aku takkan serahkan orang Islam ni pada hampa. Tuan-tuan, nampak tak? Allah, pertolongan Allah ni. Kemudian, dua orang yang diutus oleh kerajaan Mekah ni tak puas hati. Mereka tak puas hati. Dia pun nak try lagi supaya tuanku ni terhasut lah dengan hasutan mereka. Mereka try lagi, tengoklah. Kemudian Amru ibn As berkata, wahai tuanku, ni yang kata jahat ni, ada satu benda lagi, iaitu pegangan dan kepercayaan mereka tentang Isa ibn Maryam. Tuanku try tanya mereka, apa yang mereka cakap tentang Isa ibn Maryam, agama tuanku. Tuan-tuan, sekali lagi, Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi, ajar saya dan tuan-tuan semua hari ni macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang pandai cakap ni, dengan orang yang banyak hasutan ni. Kalau situasi macam ni macam mana? Sayyidina Ja'far ajar kita lagi sekali untuk bercakap jujur, penuh hikmah dan berakhlak. Tuan-tuan, saya tengok, saya baca. Sekali lagi, wahai tuanku, sesungguhnya Nabi kami mengajar bahawa Isa itu adalah anak Maryam, dilahirkan tanpa bapa. Beliau adalah hamba kepada Allah, bukannya anak kepada Allah. Kemudian Sayyidina Ja'far membaca surah Maryam. Bila Sayyidina Ja'far membaca, An-Najasyi pun dengar keindahan ayat Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran ni mukjizat, boleh menembusi hati yang bersih. Bila An-Najasyi dengar, An-Najasyi pun melelehkan, orang utara kata melelehkan air mata dia, membasahi pipi dia, wajah dia. Dan dia pun bangun, dia pun ketuk tongkat dia. Dia pun hentakkan tongkat dia yang dipegang dan beliau berkata, sesungguhnya agama yang dibawa oleh kamu sama seperti kami. Baliklah wahai utusan Mekah, aku takkan serahkan orang-orang Islam ni kepada kamu. Berkat kepatahan, tuan-tuan, kejujuran, akhlak dan juga kebijaksanaan yang ada pada Sayyidina Ja'far, maka umat Islam selamat ketika itu. An-Najasyi tak serahkan orang Islam dekat orang Mekah. Orang Islam boleh tinggal aman waktu itu dekat Habasyah selama 7 hingga 8 tahun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. An-Najasyi pun dipanjangkan sikit cerita, dia meninggal dalam keadaan Islam, cuma tidak dikira sahabat sebab tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Sahabat ni yang hidup sezaman dengan Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah. Tapi An-Najasyi sempat bertukar surat lah dengan Rasulullah. Banyak kali dia berutus surat antara Rasulullah An-Najasyi. Sampailah bila mana Rasulullah dengar berita kematian An-Najasyi, Rasulullah buat kali pertama mendirikan solat jenazah secara ghaib kepada An-Najasyi. Itu saja, tuan-tuan, cerita kita pada episod ini. Kita akan sambung lagi dengan tekanan yang dihadapi oleh umat Islam. Yang rasa best sikit sebab kita akan masuk episod Sayyidina Umar. Orang garang ni, orang bengis. Orang tak berani dengan dia. Syaitan pun takut dengan dia.
Saidina Umar masuk Islam. Episod lepas ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.